Alright, so kita ada perbincangan dengan pelajar UTP, Universiti Teknologi Petronas, yang mana mereka nak buat projek sosial lah. Projek sosial mereka ni melibatkan proses penapisan atau proses rawatan air yang menggunakan pam. So senang, kita buat video, kita kongsilah dengan semua orang cara macam mana kalau kita nak reka ataupun configure sistem yang khas untuk guna pam. So pam yang dia nak gunakan agak tinggi tau, 1400 watt. Ni lebih kurang equivalent 2 horsepower. Okey, so dan sehari dia nak guna 30 minit darab 2 kali. So total jadi 1 jam lah. Okey, so ni first kali kalau nak buat sistem tenaga solar off grid, kita kena define dia punya load, kena tentukan load. Sehabis boleh, kalau boleh kurangkan, pendekkan. Ni kita anggap maknanya dia dah habis fikir lah. Ini dah tak boleh pergi minimum turun lagi rendah. So 1400 darab 1 jam, kita dah tahu dah kita perlukan 1.4 kilowatt hour. Ini consumption kita. Okay, so benda pertama kita dah dapat dah. Check. Ni energy. Tenaga. Oh salah pula je. Okay, and then kita nak tahu power. Walaupun dah tulis kat sini 1400 watt, tetapi kena ingat dia ni adalah pam bermotor. So dia adalah inductive load. So panjang lah cerita ni, nak tengok pam apa beza induktif, kapasitif, resistif, boleh belajar. Just kita nak untuk kira mudah ni. So 1400 watt, surging dia ini minimum kita secara konservatif lah. Kita orang kata bajet-bajet sikit lah So darab 3 kali dia akan pergi lebih kurang 4.2 kilowatt masa mula on tu surging. Okay, so settle. Ni perkara yang kedua. Kita dah tahu yang tenaga diperlukan sehari 1.4 kilowatt hour, kuasa yang diperlukan masa nak on tu adalah 4.2 kilowatt. So sistem tenaga solar ada 3 benda utama. Ni panel solar, dan kita ada hybrid inverter, mudah lah nak buat ni dengan bateri. Hybrid inverter, solar panel, SP. Okay, so kita nak solar, kita nak dapatkan 1.4 kilowatt hour ni macam mana? 1.4 kilowatt hour bahagi dengan peak sun hours. Untuk Malaysia mudah dan secara konservatif selamat, kita guna 3 jam. So dia akan jadi lebih kurang 500 watt lah. Okay, 500 watt peak solar panel diperlukan. Okay, tetapi projek ni dia nak buat dekat Green Island, Filipina. Saya tak tahu berapa PSH dia, kena cari sendirilah. Nama dia peak sun hours. Okay, dia lebih kurang ni lah 3 ke 4 ke 5 dia tak lari. Alright, so kena tengok kawasan Green Island tu. Tengok berapa peak sun hours dia, 1.4 ni bahagi ni, baru lagi dapat berapa panel solar yang diperlukan. Dan kita pergi ke hybrid inverter. Ni kena pakai dua-dua yang ni, data ni. Dia perlukan yang boleh support 4.2 kilowatt. So inverter, kalau inverter berkualiti, dia boleh cover surging tau. 1 saat lah, 0.5 second, tengok spek lah. So kalau ni kita pakai, kata kita ambil 3000 watt punya pump, punya inverter, boleh tak dia nak cover 4.2 ni? Boleh, sebab bila 3000 watt ni dia cakap boleh double bila nak cover surging. So umpama dia dapat cover 6000 watt pada 1 saat at 1 second lah. Katalah kalau ambil 1 second. Okay, cuma cerita inverter ni, benda yang paling mahal dan paling nak kena cover ni, dia walaupun nak cerita nak cover 1 jam je sehari, 30 minit, inverter ni kena yang berkualiti sebab nak cover surging load ni. So kalau hybrid inverter 3000 watt, brand yang kita boleh pakai lah, low frequency terutamanya nak cover inductive load ni, brand Daya. So 3000 watt ni dia RM5,000 ke RM6,000. Itu cerita inverter saja. Walaupun kita cakap, bang nak pakai 30 minit 2 kali je sehari, takkan nak kena pakai inverter besar-besar. Bukan besar, ini yang berkualiti. Kan? Kalau tengok dekat online, Shoppa ke, Luzudu ke, dia punya harga memang boleh jumpa. 10,000 watt,
RM300. Ni memang mengarut. Confirm mengarutnya. Average dia lah, 1 watt equivalent lebih kurang RM1 ke RM1.50. Nak berkualiti lah. Kan, ini tak payah cerita lah, 10,000 watt ni kalau measure betul-betul 300 watt pun tak sampai. You tengok je harga bawah RM1,000 ni dah tahu dah. Ini nak buat main-main on lampu, charge laptop apa semua boleh lah. Nak charge drone ke apa. Alright, kemudian kita ada bateri. Bateri yang boleh cover 1.4 kWh. Tetapi yang ini, dia ada satu lagi isu, autonomi. Autonomi ni, katalah solar tak ada, hujan daripada pagi sampai malam, matahari tak keluar-keluar, berapa lama bateri ni nak bertahan? So kalau katalah selalu standard orang ambil 2 hari, 3 hari, ni semua ikut bajet lah. Kalau kita buat oil and gas sampai 7 hari, dia minta. Tapi yang cerita ni, cerita bajet lah. Kita ambil 2 hari, 2 darab 1.4 kWh, dapat 2.8 kWh. Equivalent 3 kWh. So ada satu bateri 24 volt 100 Ah. 24 volt 100 Ah. Dia boleh simpan 2.5 kWh. Lithium iron phosphate. Okay. Ni je kos dia dalam RM2,000. Okay. Saya beri 24 volt, 48 volt 100, 5 kWh ni. Okay, harga dia dalam RM2,000. So yang ni RM2,000, yang ni RM5,000 lah yang berkualiti ke RM6,000. So dah RM8,000. Panel solar sekeping dalam 800. Mudah kita kira 1,000 lah. 1,000, 5,000, 2,000. Jadi dia dah RM8,000 lah. 10,000 tak lari lah. Ni belum cerita breaker dia. Dengan dia punya fitting lah lepas ni. Nak 3 pin ke RCBO, RCCB bagai apa semua. Okay. So total bajet RM10,000. Ni cerita bajet. Cerita dari satu adalah logistik. Macam mana nak angkut benda lah ni pergi ke pulau ke gunung ke sungai ke apa. Itu pun kena fikir juga. Benda yang kena praktikal dan kena boleh bawa lah. Dan macam bateri ni, ini macam contoh dalam kes UTP ni, dia negara lain. Bateri ni tak boleh bawa naik kapal terbang tau. Sangatlah leceh dan sangatlah mahal. Baiklah beli yang dekat sana. Masalah beli kat sana, boleh dapat tak harga ni? Kat sana pun belum sampai kat pulau. Kena beli daripada pekan, city dia, nak bawa, nak mengangkut bateri ni semualah. Ini semua kena fikirkan. So kita orang dah terangkanlah configuration apa yang perlu untuk sistem pump ni. Harap boleh perhalusi balik perancangan tu. Dan kalau perlukan apa-apa informasi lagi, kita orang boleh bantulah.